emas dalam akaun Mas Gap Public Gold. Sejujurnya saya cakap emas fizikal adalah emas yang terbaik. Tapi ikut keadaan tumpuan, kalau tumpuan ni jenis yang sukar simpan barang fizikal, contohnya letak barang sekejap pun dah boleh hilang, maka lebih baik tumpuan simpan emas dalam akaun Mas Gap Public Gold ni. Akaun Mas Gap Public Gold ni jauh lebih selamat sebab emas tumpuan disimpan di bawah jagaan Public Gold serta dilindungi insurans lompat berhad. Tapi pada masa yang sama, tumpuan tetap pemilik penuh kepada emas tersebut. Tapi kalau tumpuan rasa tak yakin juga dan lebih suka untuk pegang emas yang fizikal, tumpuan boleh juga kumpul dulu dalam akaun Mas Gap. Contohnya saya sendiri suka guna cara ni. Saya menabung dalam akaun Mas Gap sampai cukup 5 gram. Kemudian saya keluarkan item sekeping gold bar 5 gram ini. Cara ini lebih mudah sebab kita boleh fokus capai sasaran dulu sebelum keluarkan emas fizikal untuk kita simpan sendiri. Untuk kita keluarkan emas daripada akaun Mas Gap Public Gold ni, kita yang arahkan sistem tersebut. Kita yang buat pilihan bila kita nak keluarkan emas. Ada 1 gram boleh keluarkan item 1 gram. Ada 26 gram macam saya ni, saya dah boleh keluarkan item 20 gram gold bar ni dan sekeping gold bar 5 gram ni. Jadi bila dah keluarkan, tinggallah balance 1 gram dalam akaun. Mudah kan? Jadi untuk tumpuan yang baru nak belajar mulakan simpanan emas, jom saya bantu. Boleh tekan link di bio ataupun boleh rujuk pin video saya untuk daftar akaun Mas Gap Public Gold secara percuma, dan saya akan bantu tumpuan sebaiknya. Follow rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan. Mantap!